Adakah untung beli emas ketika harga emas tengah murah? Baiklah tuan-puan, tengok video ini sampai habis untuk rujukan akan datang. Penyimpan emas baru majoritinya suka sangat menunggu harga emas rendah, serendah yang mungkin sebelum mula menyimpan. Tetapi realitinya, mereka hampir selalu berakhir dengan membeli emas pada harga yang lebih tinggi. Ini kerana tidak ada sesiapa yang tahu pasti bila harga berada pada paras yang rendah. Harga rendah hanya jelas apabila ia sudah menjadi sejarah. Penyimpan emas yang berpengalaman memahami perkara ini dengan sangat baik. Mereka tahu kejayaan bukan datang daripada meneka harga, tetapi daripada konsisten. Mereka fokus menambah gram sedikit demi sedikit tanpa cuba mengejar harga yang paling rendah. Strategi ini berhasil kerana sejarah 20 tahun kebelakang yang menunjukkan satu trend yang sama, iaitu harga emas meningkat untuk jangka masa yang panjang walaupun harganya ada turun naik untuk jangka masa yang pendek. Sebab itu, menunggu harga emas biasanya membawa kerugian yang lebih besar. Harga emas tidak akan berhenti untuk sesiapa, dan sementara seseorang menunggu harga turun, duit yang sepatutnya menabung emas berisiko habis digunakan untuk perkara yang lain. Bagi penyimpan emas yang baru nak bermula, lebih baik bermula dengan apa yang ada hari ini dan konsisten menambah gram. Keuntungan anda bukan datang daripada membeli emas pada harga yang paling rendah, tetapi dengan ilmu dan gram emas yang semakin bertambah. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh direct DM saya dekat bahagian profile untuk saya kat satu persatu. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan keuangan.